Pada akhir surah ini, sebagaimana yang saya bahaskan dalam buku Message Deep Surah Lazim, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal wa min syarri hasidin iza hasad. Daripada kejahatan orang-orang yang hasad apabila mereka melaksanakan hasad mereka. Apa maksud hasad? Hasad ini adalah kita bercita-cita agar hilangnya nikmat daripada seseorang. Contohnya kita hasad kepada orang yang berjaya mendapat sesuatu anugerah. Artinya kita bercita-cita agar anugerah itu ditarik semula. Ataupun kita jadi seronok apabila melihat orang lain ditimpa musibah. Kita rasa seronok apabila melihat rival kita ditimpa sebarang apa-apalah kemudaratan. Okey. Jadi kata ulama, ini merupakan penyakit terakhir yang disebutkan dalam Al-Quran, penyakit hasad. Kerana hasadlah iblis derhaka kepada Allah Azza wa Jalla dengan enggan tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maknanya besar dosa hasad ini. Maka boleh kita simpulkan betul, hasad merupakan penyakit paling berbahaya. Justru kita mesti berlindung kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Falak yang menguasai subuh daripada kejahatan orang-orang yang hasad. Faham juga kita adalah artinya carilah ketenangan di waktu subuh agar dengan itu hilanglah perasaan hasad dalam diri kita.